Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni resipi saya adalah kuih talam seri muka ya. Kita panggil seri muka pandan. Sangat sedap, wangi bau pandannya dan atas tu gedik-gedik. Memang sedap sangatlah ya. Ikuti resipi saya ya hingga akhir ya. Okey, ini untuk lapisan pulut. Kita nak kukus pulut atau masak dulu ya. Pulut, santan, garam dan juga daun pandan. Itu saja kita masak. Kita masukkan pulut. Pulut ni mesti basuh terlebih dahulu ya. Masukkan garam. Masukkan santan. Biar tenggelam ya pulut tu. Dan juga masukkan daun pandan. Kemudian kita kukus hingga masak. Okey, apabila pulut dah masak, kita akan masukkan ke dalam loyang lain pula ya, yang kita dah halas dengan plastik. Supaya senang kita nak angkat nanti ya. Loyang ini adalah 16 cm ya, ataupun 8 inci kali 8 inci ya. Okey, kita masukkan dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita kena padat-padatkan ya, supaya dia padatlah. Okey, kita padat-padatkan begini sampai dia betul-betul padat ya. Okey, dah pastikan semuanya dah padat ya. Dah cantik dah. Nampak tak? Okey, sekarang kita ketepikan dulu. Kita nak masak bahagian atasnya pula ya. Kita tepikan dulu. Okey, untuk lapisan atasnya pula, lapisan pandan ya, kita perlukan santan pekat. Ini air pandan, tepung ubi, tepung gandum, gula, sedikit garam, 1 telur dan juga vanila ya. Sebab kita masukkan telur, perlulah letak sedikit vanila ya. Kita nak blend semua air pandan. Tapi kalau kita tak kacau pun boleh ya. Saya nak buat senang, saya blend je. Okay, ini santan, gula, tepung gandum, tepung ubi, garam, telur dan sedikit vanila serbuk ya. Okey, kita nak blend semua. Okey, tapi bahan-bahan blend tadi ya, kita nak masakkan sekejap hingga naik wap panas saja ya. Tak perlu pekat ya. Okey, kacau perlahan ya. Ke atas api yang perlahan. Lebih kurang 2-3 minit saja ya, ataupun 4 minit macam tu lah. Dia dah ada wap panas tu sudah ya. Okey, sekarang kita dah rasa wap panas dia. Dah tutup api ya. Sekarang kita tuanglah kita punya adunan pandan tu ke dalam pulut ya. Tuang pelan-pelan ya. Kalau perlu letak dalam bekas lagi bagus ya. Tapi saya tak payah, saya nak tuang macam tu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so ready untuk masuk kukus ya. Kukuslah selama lebih kurang 30 minit atau hingga masak. Setelah 30 minit kita tak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Okey. Dan tunggu sejuk ya. Kuih talam kita kena potong betul-betul sejuk baru cantik. Lebih kurang 1 ke 2 jam baru boleh potong ya. Okey, mari kita keluarkan daripada loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni senang je. Tarik je plastik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Cantik. Kemaskan tepi-tepi tu ya. Cantik sangat. Okey, saya gunakan pembaris ni ya, senang nak potong. Kalau ada ukuran tu boleh beli kat kedai ya, pun boleh juga ya. Jadi saya akan potong ikut barisan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita dah siap
potong kuih talam kita ya. Memang cantik sangat. Berbau wangi, bau pandan ya. Okey, mari kita tengok. Kita nak tengok dia punya bahagian dalam dia macam mana, cantik tak? Okey, beginilah bahagian dalam dia setelah kita potong. Memang sedap sangat, berbau wangi dan cantik sekali ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.